Assalamualaikum, selamat pagi. Sekarang pukul 6.55. Saya ada plan lah, hujung minggu ni tak ada benda nak buat. So pergi kita orang bertiga, saya, Cik Man dengan Pak Yus kat belakang seorang lagi. Kita pergi ke Pulau Mungging. Mungging ke pulau apa? Mungging, Pulau Api, Pulau Lima, Pulau Majin, apa-apa je lah. Saya pergi niat nak buang-buang masa je, tapi ada orang bawa rod pula. So terpaksa lah semua orang pergi mancing hari ni. Kita tengok dapat ikan apa. Bye Banjai. Buat tak? Boleh? Boleh. Kan? Ha? Keliling ni lagi. Buka batu lah. Oi. Bagaimana ni? Tengok rumah. Masa tempat mancing kita hari ni. Pulau Api, Pulau Lima, Pulau Manjin. Mancing ke nak camping ni? Bawa meja. Makan dulu guys. Tengok nak main belah sana boleh. Tadi belah JT kita datang pun boleh. Sekejap lagi nak naik tu. Ada rumah api atas tu. Naik rumah api tu. Yang jalan. Kencing baru dapat 3 ekor. Lebih nak berkemah je. Nak berkemah kat rumah boleh. Sekejap lagi saya nak tukar saya punya vlog. Saya nak bersihkan pantai-pantai ni. Saya nak kutip semua apa? Plastik-plastik ni, botol plastik ni. Oh, sama je. Tangan je. Cash and cook siut. Ikan apa tak tahu. Ekor warna kuning, seekor ikan becuk. Cukup lah kita bertiga. Lain semua ikan kecil-kecil. Bagi kucing makan sedap kan. Kucing kat rumah Cik Man tu kalau dapat makan ikan tu besar terus. Nanti kita buat kat atas yang tu Cik Man, pusing-pusing. Mana ikan jap. Aduh. Camping, cash and cook. Laut tengah hari. Ikan becuk 2, ni ikan apa tak tahu. Halal kot. Ini kopi. Cik Man, kopi tak tambah yang baru kan? Ni macam lama. Ni jadi ni. Ya. Tak gumpau lah, tak gumpau okey lah. Oi, Cik Man dapat kau. Menggunakan mesin barunya Abu Garcia. Cabut. Main kat bawah tu. Cepat Cik Man. Kita nak pergi rumah api. Tinggal barang lu bang, 5.5. Kita orang nak pergi rumah api dulu jom. Aku tak sini je. Oh tak sini okey je. Tengok orang Melayu malas nak jalan ikut jalan betul je. Okey lah kan. Okey lah kau buat cakap. Siakap 2 ekor. Kerapu terlepas. Selebihnya ikan-ikan becuk. Okey lah. Cepat Cik Man. 5.30 nak balik ni. Balik kita turun tangga ni sprint Tangga apa?
Turun tangga ni kita balik sprint. Hui. Ada camping yang bakar-bakar. Kata okey lah. Kan? Tak, ada je orang pergi sini malam. Tapi kalau kita nak pergi malam, wih, cantik lah daripada atas ni view nampak. Rumah api Pulau, ada nama dia di atas. Pulau Mungging Light Beacon, Disember 1994. Layan view. Sekejap lagi nak balik, 5.30 nak balik. Tu syok tu, kata tu. Tapi yang tak syok yang tu, ada sampah pula bawah tu. Ha? Ya. Kemudian itu banyak sampah banyak ni. Lawa. Layan. Keindahan Tuhan. Ingat Pengerang tak ada something ke? Pengerang ada pulau siap. Dah sampai ke? Jom. Saya sprint. Ya ke bot kita? Tapi dia kata 5.30 dia sampai, betul lah kot. Sekejap Hai Pulau Mungging. Hasil. Ada siakap. Tu ada kerapu sikit. Lepas tu ada ikan apa tak pasti. Ni ambil je, bagi kucing makan. Kerapu. Lepas tu tadi ada ikan sisik lagi. Ikut mana apa. Ni ikan ni ada. Jadi dia dapat ikan becuk. Ikan becuk pun dah makan. Dah bakar. So inilah hasil kita hari ni. Dalam 20 ekor, 3 orang. Alhamdulillah.